Guys, kat tangan aku sekarang ni ada charging adapter dengan kabel daripada Newmore. Yang ni, kabel dia 4-in-1. Kita boleh cabut-cabut dan tukar-tukar. Dan dia datang sekali dengan adapter daripada Newmore ni, 30W fast charging. Of course, kalau korang nak pergi travel, korang bawa je. Satu set ni, korang dah boleh pakai USB Type A. Ataupun korang nak tukar kepada USB Type C. Boleh juga, cucuk je kat situ. Ataupun mungkin, korang nak charge Apple dan Type C. Okay, kita charge dulu phone ni. Yang ni, 40W. Dan itu dia guys, dapat super charging. So super charging memang laju lah. Dengan kabel yang boleh support 30W, dapat fast charging dekat 40W, memang cantik. Okay, so guys, yang ni pula adalah Apple kabel. So kita test dengan Apple. Itu dia guys, sekali cucuk memang charge dengan baik. Kalau zaman dulu banyak kabel nak bawa, kalau ada banyak phone, ada 2 phone dah kena ada 2 kabel, 2 adapter. Tapi sekarang tak perlu lah. Okay, so satu adapter, satu kabel ni pun dah cukup. So kita boleh dah gila-gila untuk charging mana-mana satu phone yang kita nak. So guys, kalau korang minat dengan Newmore charger ni, check out terus dekat beg kuning kat bawah.